salin ada apa? Itu pun jumpa perkara sampai yang OBBO kamu tintai dalam Quran. Kerana ku tintai gimana hukum Islam dah berjalankan. Surah Maidah 25. Yahkumu bihi zawa adlin minkum. Puja Qurannya, hukum Qurannya, puja hukum Quran oleh tokoh yang ada dalam kawan kata. Hanya yang dah pilih pemimpin yang ada dalam kawan kata. Yang tapi juga berjalan hukum surat Sad. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nas bil haqq. Kamu puga kata jika khalifah aku manusia mandu dan banyak fahkum bainan nas bil haqq, maka tak hukum antara manusia dengan kebenaran. Ayat Maidah 20 kurun. Anihkum bainakum bima anzalallah. Jangan ada hukum antara kata dengan tu yang betul dia. Yang itu Allah sallallahu yahkumul hakim. Allah yang dihukum yang paling jauh. Inang gua Aceh. Apa hanya tak buka apa. Apa nang gua Aceh tu dah. Ya Aceh macam masyarakat Aceh. Itu apa naik. Tak boleh tengah ikut pa dengan tengah pernah iga kacau yang tamek muat rubah. Mentang golong kemah ibu ada. Karena ada sambung. Ya ada mana ada budak dia yo kemah ibu boleh. Masyarakat Aceh tudang pulang dia karena ada hukum itulah. Guna nak apa? Punya ulun boleh nak kuatkan itu gati ulun yang tak apa artinya Tuhan dengan bismillah tu kerana juga pergi pegawai jawab tapi kerana itu buat akan nikah bagi aku yang tak teraya kena dia aku guna jawab dia cak yang masalah dia katanya inau anu lah mata kena mau be orang mata kemah dia orang plan ya dia kalau tu ni perkara UBBO yang anjir tapi yang mesti dia perlu buat tempat kemudian dia tak boleh cakap Allah tu bangsa dengan lain yang tadi diterima nanti duduk ke tu karena tak anjir mudah lagi yang mudah kemudian orang main dengan dunangkam dia kata mantang kemantang mudah mantang kemantang peluang tu yang mantang ukur ni orang dia mantang bertekad tu yang betul mantang bertekad mantang betul mati dalam Islam kata itu tomok dia awak cuak-cuak dia urung dah yang tak ya julang tajam penjejak jangan pergi perindua wanita dan betul haji dia bila-bila wala takun lil khaimina khasima becik advokat pembela urung kianan ini masalah yang mesti tak faham betul-betul yang payah bakal liwang lah masalah supaya mukum apa hal-hal yang katanya pegabat sebenarnya betul memang tu debatnya perkara penulis mesti kita ingat tau yang itu dalam Quran ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dahai kepada jalan Allah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dan nasihat yang jujur wajadilhum billati hiya ahsan dan tak mentutup ngaudurnya mudawang dia billati hiya ahsan dengan hal yang tijrah-jirah ji minta kan betul yang lagi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah hai ulung kepada jalan Allah dengan hikmah dengan lemah lembut wal mau'izatil hasanah dengan pelajaran yang jirah-jirah wajadilhum billati hiya ahsan dan tamu hujah ngaurinya dengan jalan tijrah-jirah mungkin surat An-Nahl itu 25. Jadi jumpa kerana penuh perang kerana penuh mudawah penuh si hanya tagak tua ke dasar yang paling penting hajat tajak bila bu yang penting kata ya Quran penting tak dia dan Quran yang talin Quran ke dalam bahasa Melayu ya orang Aceh Syekh Hamzah Fansuri tu apa buat penambah katanya hanya kita talin ke bahasa Aceh sebab kita Aceh pun maju bahasa Jawa dengan bahasa Jawa yang katanya maju Islam kita Jawa yang tulis sekarang cerita dia Aceh tu yang awal itu mantap orang yang begitu orang tahu belum Melayu tu dia Filipina awak moro ibu kita Thailand kita ada Aceh tuang orang ukur jauh yang tertalin dalam bahasa Aceh sebab tu tengok yang tu maklumat yang paling penting yang jamin kemenangan dia akhirat jamin hidup dia dan dia wayu sekali perkara dia menjadi Quran yang dia tu agama tu wajibkan lagu-lagu kiranya toh yaro takwa dia orang Quran hukum Quran dia ada depan jangan tak faham Quran macam ini ni guna
mystification juga ada beberapa perkara itu soal mistik itu soalnya anak itu kamle hari itu jadi ni Quran Qurannya Quran itu perintah buat cuma dia tidak perintah mana ada ketua nabi dan Tuhan ada ya hukum ni Maya ada ketua bagaimana apa ya sampai ada ketua Tuhan ada han hukum mana yang mana ada ketua ni barakah ada ketua Quran penting kita nyornya bukan ada ketua yang lebih penting yang tentang barakah Quran yang hukum undang-undang yang belajar hukum Quran yang dia kau dah kuat kata dan dia pertama kata dalam surah tauhid dengan penting jadi mesti ada depa dan jawabnya ada depa kabur tengok kata Muhammad ba punya Tuhan perintah hana wewe tu lain salah sabar mbak wewe lewatnya baru tanya yang katrono tawai dia nang roh hana umum tu dalam tafsir akan tak punya dalam tigulah betul hanya nak ahli hukum mana dia hukum yang Quran gimana ya udah